Apa pasal buat rumah aku besar sangat ni? Aku nak duduk seorang. Apa pasal buat besar-besar ni? Dengan tunjuk langit. Tu clear. Tapi ni apa pasal besar sangat? Jom kita tengok kat bahagian dalam. Tak puas hati. No, apa pasal ruang tamu aku besar macam ni? Aku bukan ada kawan ramai pun nak main duduk lepak kat sini. Aku nak duduk tengok TV seorang je. Hoi, ni besar ni untuk aku seorang. Ni family area tau. Family. Masalah dia aku ni lonely. So aku seorang duduk sini, aku nak lepak apa bagi ruang besar. Aku nak main apa? Main ni, lompat-lompat. Macam tu. Dalam banyak-banyak benda lah hampa buat. Hak ni aku suka. Sebab apa? Boleh lepak petang-petang. Tu, ada kipas lagi. Hak ni aku tambah. Kalau hampa nak macam ni, belilah sendiri. Berbaloi. Ruang makan clear. Tapi aku bujang. Aku makan kat sana boleh, kat situ boleh, kat sana boleh. Kat toilet je aku tak makan. Jangan lupa pelik-pelik. Ni. Apa pasal hampa bagi kat aku table top besar macam ni tu? Ni boleh berlari tu. Ni. Table top ni hampa bagi kat aku no tu. Boleh berlari, nak masuk, nak pergi basuh. Oi, lawa. Hak ni segak. Laundry area aku buat memang segak dengan ni. Expanded grill. Ruang pula besar macam ni. Tapi aku heran. Aku duk pakai satu baju ni je. Besar ni hampa bagi kat aku. Besar boleh berlari. Katil tak tahu siapa boleh letak. Ada toilet, jom. Ni toilet ke bilik ni? Besar ni. Ambil apa katil pun lepas kalau tak ada toilet ni lah. Aku cukup heran awak aku buat bilik ni, tak tahu. Padahal aku duduk seorang. Ada lagi berapa buah bilik tu. Tapi yang ni besar tau. Aku pun tak ingat pasal apa aku buat. Ni pula bilik ketiga. Pasal apa aku buat? Saja, syok-syok, habis duit. Bilik keempat, aku dah siapkan katil-katil untuk anak-anak aku. Toilet nombor 2. Toilet nombor 3. Best betul buat rumah besar-besar macam ni dengan HMR Group. Jadi aku memang recommend kat hampa semua. Ustaz.